Okey, Assalamualaikum. Lah ni menjadi persoalan. Tukar brake pad, kena tukar sekali dengan disk. Jolo kodok. Lah ni, kita kena tengok disk ni dulu. Kalau disk ni makan car lagi ni, kena sking dulu. Kita tengok pula, kalau kita balai dia ni, boleh sking lagi, kita sking. Kalau dia nipis dah, kita tak recommend lah sking. Sebabnya, takut kita bawa tu ke tak? Mudah pecah. Sebab dia nipis sangat. Jadi lah ni, sepuluh dengan kereta ni, kita recommend disk sekali dengan brake pad. Sking ni maksudnya dia mesin balik. Hak ni hak cala-cala ni ke tak? Cala-cala ni dia mesin mula biar dia sama balik. Dia akan licin balik permukaan ni. Tapi kena tukar lah, pastikan brake pad ni kena tukar hak baru juga. Skin dia tapi brake pad ni nak pakai hak asal balik. Muka brake pad dia tebal lagi. Tak molek juga. Dia tak comel, dia akan ikut balik macam bentuk hak asal dia. Sebab tu lah kita recommend bila skin dia kena tukar sekali dengan brake pad. Break pun bunyi. Tak boleh. Tak selesai agak masalah. Nak tahu pasal apa lagi? Komen bawah dah. Kita akan jelas belakang. Saya Poni Laca. Lagi? Gana dah? Sudah. Okey. Assalamualaikum dah lagi ni.